Selamat pagi dan salam sejahtera semua sahabat peminat kebun. Baik, rakan lihat ini adalah pokok ceri Surinam yang saya tanam daripada biji ni. Ceri Surinam ini memang rasanya manis dan masam. Baik, kalau rakan lihat pokoknya sudah lebih daripada 1 jengkal. Dia mudah ditanam dan lasak tidak perlu selalu menyiram. Jarang-jarang kita pantau itulah keadaan pokok ceri Surinam ini. Baik, hari ini saya nak tunjuk rakan-rakan saya nak membaja dan membuang rumput di sekeliling kanopi pokok kecil ini. Hari ini saya guna baja organik Real Strong yang kita tabur di sekeliling kanopi. Kemudian rakan boleh ambil sedikit tanah itu untuk menutup bahagian baja yang rakan-rakan taburkan tadi. Baik, kemudian kalau ada masa besok bolehlah datang untuk membuat siraman supaya baja yang rakan letakkan tadi dia terus meresap ke dalam tanah dan untuk menambah kesuburan dan kesegaran pokok yang kita tanam. Sekian saja perkongsian mengenai pokok ceri Surinam ini. Semoga rakan-rakan boleh cuba untuk tanam pokok 2 pokok di kebun rakan-rakan. Terima kasih.